Cara makan dia. Gigit. Mana ada menu telur yang sihat? Semua kau goreng coach, minyak. Banyak alasan lah kau ni. Biar aku buat. First aku nak korang basuh dulu telur ni. Okay, ni korang pecahkan. Okay. So korang dah dapat texture macam ni. Okay, dah settle. Apa ni kau sendiri cakap tak pakai minyak apa semua ni? Telur dadah ni. Banyak cakap lah kau ni. Telur dadah tu guna minyak apa? Kita nak guna ni, olive oil. Lagi rendah kalori. Tunggu panas. Okay, so api korang jangan buka besar sangat. Jangan buka besar sangat, okay? Faham? Faham. Okay, bagus. Dia masak dengan betul. Sebab apa? Sebab api tak kuat. Kalau kuat, dia akan angit bawah ni. Tapi cuba kita tengok bawah ni. Tengok. Alah. Tak angit. Ni kau nak kena flip kan? Tak payah. Okay guys, instead of guna roti warna putih tu kalori lagi tinggi. So kita kena guna ni. Nampak? Kita perlukan 2 roti ni dalam 300 kalori. Dengan protein dalam 25 gram. Boleh kenyang ni? Boleh, of course kenyang. Okay, so ni kita tak payah nak bakar. Sebab kita nak cepat. Okay, imagine korang nak pergi kerja pagi-pagi tak tahu nak masak apa. Okay guys, ni sangat simple, okay. Kita just letak atas ni. So yang lebih ni kita potong. Tapi kita tak buang guys tau. Kita tak buang. Okay. Ni coach memang menu hari-hari ke? Memang menu hari-hari. High protein, high carbs. Kita nak kenyang. Apa ni coach? Macam nampak tak sedap je. Ish, kau ni. Memang tak sedap lah. Kau kata nak diet. Alah. Yang penting kenyang. So ni macam ni? Tapi bau wangi weh. Strawberry? Strawberry. Ha. Oh, boleh makan untut. Simple. Siapa yang dah buat, korang boleh tag aku. And korang try menu ni selama 30 hari. Kalau menjadi, Boleh apa? Macam ni? Faham?